Assalamualaikum. Saya nak tunjukkan macam mana nak darab 2 digit. Okey, darab 2 digit menggunakan kaedah baru iaitu kaedah algebra. Selalu kita selesaikan guna kaedah bentuk lazim yang kita pernah belajar kat sekolah dulu, ataupun kaedah kita lukis kotak iaitu kaedah lattice. Dan ini kaedah ketiga lah. Saya tunjuk ni untuk bantu ibu bapa lah, supaya ibu bapa kalau dapat ajar anak dekat rumah tu. Okey, jadi yang pertama, 6 ni kita darab je dengan 5. Okey, 6 darab 5 ni, 6 darab 5 kita dapat 30. Jadi kita tulis 30 macam biasa. Kemudian 6 ni pula darab 9. 6 darab 9 adalah 54. Jadi kita jarakkan sikit satu kotak ke. So kita tulis macam ni. Okey. Kemudian dah habis dah 6 tu, jadi kita 8 ni pula kita darab dengan 5. 8 darab 5, 40. Jadi tulis 40 tu di bawah 54 macam ni. Dan kemudian 8 ni darab 9 akan dapat 72. Jangan lupa jarakkan dia. Okey, bila semua nombor ni kita dah darab, jadi kita boleh pisahkan nombor-nombor ni dengan kita buat garis macam ni. Garis ni saya panggil sebagai bilik. Okey, lepas tu kita boleh tambah sahaja. Letak operasi tambah. Okey, 2 ni kita salin je 2 ni. Okey, salin saja di bawah ni 2. Kemudian bilik ni, okey, kita tambah 4 tambah sifar tambah 7, kita akan dapat 11. So kita tulis 11, 1 dekat sini. 1 tu naik rumah sebelah. Okey, sebab 11 kan. Kemudian kita tambah pula 5 campur 4, 9. 9 campur 1, 10. Jadi kita tulis 10. 1 letak mana? 1 letak rumah sebelah. 3 campur 1 jadi 4. Jadi jawapan kita adalah 4012.